Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan terangkan topik 4 berkenaan kepentingan kebolehpercayaan dalam sistem komputer serta contoh kes kegagalan dan perbandingan antara telefon Android dan juga Apple. Kebolehpercayaan komputer merujuk kepada keupayaan sistem berfungsi secara konsisten tanpa kegagalan. Ia amat penting kerana komputer digunakan dalam tugasan kritikal seperti rekod kesihatan, transaksi kewangan dan keselamatan data. Contohnya, jika sistem pembankan gagal, ia boleh menjejaskan transaksi, kehilangan data pelanggan dan reputasi organisasi. Tanpa kebolehpercayaan, pengguna hilang keyakinan dan operasi harian boleh lumpuh. Berkenaan dengan kajian kes kegagalan global IT, satu contoh kegagalan berlaku pada tahun 19 Julai 2024 apabila kemaskini perisian keselamatan CrowdStrike Falcon menyebabkan jutaan komputer mengalami Blue Screen of Death atau BSOD. Kegagalan ini menjejaskan sektor kritikal seperti syarikat penerbangan, hospital dan bank. Sebagai contoh, ratusan penerbangan dibatalkan, hospital menghadapi kelewatan akses rekod pesakit dan juga bank menutup cawangan sementara. Kejadian ini menunjukkan betapa satu ralat perisian boleh memberi kesan global dan menekankan kepentingan pengujian perisai, sandaran data dan pelan pemulihan bencana. Pembandingan di antara Android dan juga Apple, dari persepsi pengguna, Apple lebih dipercayai kerana mereka mengawal reka bentuk chip, perkakas dan iOS secara menyeluruh, menjadikan sistem stabil dan jarang berlaku perpijat. Android pula dihasilkan oleh pelbagai pengeluaran, jadi tahap kualiti bergantung pada model. Android lebih spesifik dan sesuai untuk pengguna yang mahukan fungsi kustomisasi, tetapi lebih berisiko kerana ketidakstabilan dan isu keselamatan. Secara keseluruhan, Apple unggul dari segi kestabilan jangka panjang, manakala Android menepati keperluan pengguna fleksibel. Kesimpulannya, kebolehpercayaan komputer adalah aspek kritikal dalam dunia digital. Ia memastikan operasi berjalan lancar, maklumat selamat dan pengguna kekal yakin. Contohnya, kegagalan global dan perbandingan telefon menunjukkan pentingnya sistem stabil, pengurusan risiko dan pemilihan teknologi yang sesuai. Jadi, itu saja penerangan saya berkaitan dengan topik 4 ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.